Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni resipi kita adalah kuih raya ya. Biskut matcha bersalut coklat. Tak banyak bahan-bahannya, kita tak campur telur pun. Kita hanya guna tepung jagung, susu pekat manis, serbuk matcha dan juga butter. Itu saja. Kalau suka bolehlah tambah vanila ya. Okey, ikuti kita punya resipi hingga akhir. Okey, pertama sekali kita ayak tepung jagung. Serbuk matcha ayak bersama. Kemudian masukkan susu pekat manis. Okey, dah masuk. Kemudian masuk kita punya butter ya. Kemudian gaul serata. Kita akan bentuk dough ya. Gaul dengan tanganlah sebaiknya. Ataupun guna spatula pun boleh. Tapi saya guna tangan je. Pastikan tangan anda dibasuh terlebih dahulu ya. Okey, kita dapat adunan seperti ni. Sekarang kita boleh bentuk ya. Kita boleh guna acuan ataupun kita boleh bulat je pun boleh. Terpulang ya. Kan kita nak roll dia, kasih dia nipis. Saya letakkan plastik ya, senang nak roll ya. Begini. Jangan nipis sangat ya. Dia sedang-sedang lah. Dalam setengah inci ataupun suku inci macam tu. Okey dah. Besar. Okey lah tu tebal dia. Boleh lah kan. Okey, saya gunakan acuan begini. Tekap je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dapat dah. Kita punya bentuk samprit matcha kita ya. Nampak tak? Tak berapa nipis, tak berapa tebal sangat. Okey lah tu. Okey, susun dalam loyang. Okey, sekarang kuih kita, samprit matcha kita siap untuk masuk oven ni. So, oven adalah 160, lebih kurang 30 minit ataupun terpulang pada oven sendiri ya. Okey, sekarang samprit matcha kita dah siap masak. Kita nak tunggu sejuk dulu ya, sebab nanti kita akan celup dengan coklat. Okey. Sekarang samprit matcha kita dah sejuk. Ini kita punya coklat ya, dan kita letak almond nib dekat dalam. Kemudian kita akan celupkan kita punya samprit matcha kat sini dan kita akan sejukkan di atas relay ni ya. Okey, cara dia mudah je. Ambilkan satu biskut ni, celupkan macam ni, hati-hati ya. Dia panas. Buatlah setengah dia punya celupan tu ya, biar biskut tu terkena setengah daripada coklat tu ya. Okey, begini. Okey, kemudian kita sejukkan di sini. Buat hingga selesai. Sekarang kita chillerkan ya, ataupun kita masuk dalam peti sejuk supaya coklat tu beku ya. Kemudian baru boleh kita hidangkan. Okey, so samprit matcha kita dah siap dihidang ya. Sangat sedap, cair di mulut ya. Sangat rapuh. Dan memang sesuai lah untuk hari lebaran kita nanti. Okey. Nanti kita tengok kat dalam dia macam mana rapuhnya. Okey, ambil satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedap. Okey, so terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya.
Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.